A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Apa khabar sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah, pertamanya syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi Allah Taala bagi nikmat hidup kepada kita. Allah masih lagi memberikan kepada kita kehidupan selepas daripada Allah matikan kita sekejap sahaja semalam. Dan insya-Allah tuan-puan, sahabat-sahabat semua, insya-Allah seperti biasa setiap hari Ahad hingga hari Khamis bersama-sama dengan saya di TikTok Hilwan Madani untuk sama-sama kita mulakan kehidupan kita, mulakan bicara kita di awal pagi ini dengan kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Kalau tak mampu kita nak baca ayat Al-Quran, paling-paling kurang pun kita mendengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi apa yang penting kepada kita setiap pagi, kita kena mendengar kalamullah, mendengar ataupun kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Bermaksud jangan sekali-kali kita lalui kehidupan kita sehari-hari ini tanpa membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran ini menjadi nur kepada hati kita, menjadi pencerah kepada hati kita, menjadi kelapangan apabila hati kita rasa tak tenang. InsyaAllah. Baik, terima kasih sahabat-sahabat. Alhamdulillah sudah ada sahabat kita yang dah masuk pada pagi ini bersama dengan saya. Dan boleh saya tahu dari mana anda sedang menonton live pada pagi ini? Dari mana anda menonton live pada pagi ini? Dan suara saya ni clear ataupun tidak clear? Boleh tulis dalam komen tuan-puan. Ya, boleh tulis dalam komen. Dan sebelum kita mulakan bacaan Al-Quran kita satu muka surat sehari ini, seperti biasa sahabat semua, saya minta jasa baik sahabat-sahabat semua sebagai tanda sokongan, sebagai tanda support anda kepada live saya pada pagi ini. Yang pertama, yang belum follow lagi boleh tekan button follow dulu. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sambil-sambil mendengar, buat apa? Tap screen tuan-puan semua. Boleh tap screen, itu yang kedua. Yang ketiga, ni yang terakhir. Saya minta sahabat-sahabat semua yang bersama dengan saya pada pagi ini, tekan button share kat bawah tu tuan-puan. Tekan button share. Tepi lambang kedai tu ada button share tu. Ada seorang baru share. Jadi bantu kami tekan button share ramai-ramai supaya lebih ramai lagi yang dapat bersama dengan kita, dapat manfaat bacaan Al-Quran kita pada pagi ini. InsyaAllah kita mulakan pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pertamanya minta maaflah suara saya ni agak rock sikit. Agak rock sikit sekarang ni, jadi saya terpaksa menekan sikit suara saya ya. Agak serak sikit, minta maaf. Doakan saya semoga suara ni kembali seperti biasa, insya-Allah. Baik, alhamdulillah dah ada dah ni pelajar-pelajar Hilwan Madani. Kebanyakan yang komen yang bersama dengan saya ni pagi ni adalah pelajar-pelajar di Hilwan Madani. Terima kasih pelajar-pelajar semua kerana sudi support program kita. Baik, jom sama-sama saya bacakan satu muka surat di samping kita melakukan review ataupun kupasan hukum-hukum tajwid yang ada di dalam hari ini. Kita masuk muka surat yang ke berapa ni? Muka surat yang ke-85. Kita masuk hari ini muka surat 85. Juzuk yang kelima surah An-Nisa. Juzuk yang kelima surah An-Nisa, surah yang keempat daripada Al-Quranul Karim.
Okay, saya bacakan, insya-Allah sama-sama kita perhatikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. Okay, habis satu ayat. Jom kita tengok. Yang pertama, walladzina yunfiqu. Yunfiqu, nun mati bertemu dengan huruf fa. Nun mati bertemu dengan huruf fa, maka hukum di sini adalah ikhfa haqiqi. So kita kena sembunyikan nun ini, kemudian pergi kepada huruf fa. Yunfiquna. Kemudian ria'an nas, kena panjangkan di sini, panjang dia 4 ataupun 5 harakat. Sebab apa? Huruf alif bertemu dengan huruf hamzah. Dalam satu kalimah hukumnya wajib muttasil. Wa man yakunish syaitan. Wa man yakunish syaitan, nun mati bertemu dengan ya, idgham ma'al ghunnah. Idgham ma'al ghunnah. Dengung berserta dengan masuk berserta dengan dengun. Dia ada dua benda kena buat kat sini. Yang pertama kena masukkan. Jadi mim ini kita masuk ke dalam huruf ya. Mayya. Ya kat mana? Tengah lidah lah. Mesti kita kena letakkan tengah lidah kita. Sentuh dengan lelangi atas. Mayya. Dan nun ini naikkan ke hidung. Nun ini peranan dia untuk dengung. Sebab tu nama dia idgham ma'al ghunnah. Berlaku serentak. Wa man yakunish syaitanu lahu. Lahu maksilah. Maksilah qasirah. Bacaan 2 harakat di sini. Waw kecil ni ada tanda ni. Ada fungsi, bukannya tak ada fungsi. Lahu kena baca dengan 2 harakat. Hukum dia adalah maksilah. Qarina fasa'a qarina. Okey, baik, sambung. Wa madza 'alaihim law amanu billahi wal yawmil akhir. Law, kalimah law, waw ini adalah waw, kita panggil waw lin. Apa beza waw lin dan juga waw mat? Waw ni dia ada banyak jenis juga. Waw lin satu, waw mat satu, tuan-tuan. Apakah perbezaan antara waw lin dan juga waw mat? Cuma komen. Siapa yang tahu boleh komen. Terus komen. Waw lin dan juga waw mat. Ini kita panggil lin lah ni. Kenapa? Kenapa nama dia waw lin? Sebelumnya berbaris di atas. Okey, bagus. Suraya Al-Husna. Waw mat baca dengan panjang. Okey. Waw lin sebelumnya baris atas. Waw mat sebelumnya baris depan. Waw mat sebelumnya berbaris depan. Baris depan lah waw mat. Kalau waw lin sebelumnya berbaris di atas. Saya nak cari contoh ni. Ada ke tak waw mat kat sini ni? Contoh ada ni. Yunfiqu. Tengok perkataan yunfiqu. Yunfiqu ni waw juga ni. Ni waw juga. Yang ni pun waw juga. Kalau kita perhatikan ada beza di situ ya. Ni waw mat. Waw mat ni sebelum dia huruf yang berbaris di atas. Yang ni waw lin sebelumnya huruf yang ni bagi depan. Minta maaf salah. Yang ni sebelumnya berbaris di atas. Satu. Yang kedua, waw lin ada tanda mati ke atas dia. Ada tanda mati. Kalau waw mat tidak ada tanda mati. Jadi beza ke bacaan dua ni? Bezalah bacaan dia. Kalau yang ni yunfiqu 2 harakat. Kalau yang ni tak boleh nak baca dengan mat. Tak boleh nak baca dengan panjang. Law habis. Law 1 harakat sahaja. 1 harakat sahaja. Jelas? Boleh faham? Kalau boleh faham, komen boleh faham ataupun faham ataupun komen jelas. Okey. Itu beza waw mat dan juga waw lin. Yang ni kena lin, kena lembutkan. So jangan kita keraskan baca law, bukan.
Kena baca lau, lau, lau. Lembutkan. Sebab nama dia pun lin kan. Lin ni maksudnya lembut. So kita kena lembutkan sebutan kita. Lau, lau. So kena guna bunyi U kat belakang dia. Bukan bunyi O Bukan bunyi O tapi bunyi U ni. Bunyi U bukan bunyi O. Bukannya lau. L-U-O. Lau. Satu lagi L-U-O. L-A-U. Ni L-A-O. Lau dengan lau. Dia kena lau. Kena muncungkan. Kita kena muncungkan mulut kita. Okey. Lau amanu billahi wal yaumil akhir. Seterusnya. Nu ke depan dia ni ada ni. Nu ni dengan dua harakat. Dua harakat. Kenapa tak boleh hukumkan mat lin? Sebab mat lin ini bila sebut mat maka dia kena panjang lah. Sini tak boleh panjang. Dia kena sebut lin sahaja. Kalau mat lin ketika waqaf baru kita panggil sebagai mat lin. Alright. Sahabat-sahabat tu yang baru jumpa TikTok kita ni, Hilman Madani, jangan lupalah tindakan pertama follow untuk dapatkan notifikasi kami. Dan yang kedua, jangan lupa tap screen dan juga share dulu. 32 orang yang tengok ni, ada 9 orang baru share. Tolong kami, bantu kami untuk share supaya lebih bersemangat saya untuk bercerita pagi ni, untuk bersembang pagi ni. Ya, terima kasih kepada yang dah share. Baik, sambung lagi. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Okey, tengok huruf dha dan juga huruf tha. Apakah persamaan huruf dha dan juga huruf tha? Cuba sebut tuan-puan. Apakah persamaan huruf dha dan juga huruf tha? Persamaannya ialah, saya tanya kemudian saya jawab. Jangan risau. Kalau yang tak boleh jawab, dengar. Kalau yang boleh jawab, boleh komen di ruangan. Boleh komen sambil-sambil tu. Persamaannya ialah huruf dha dan juga huruf tha, makhraj yang sama. Puan Rizal dah sebut tu. Makhraj yang sama. Huruf dha lidah mesti keluarkan. Huruf tha pun lidah kita kena keluarkan. Ya. Jangan baca dha ni dengan zai. Kebanyakan yang silap kitanya baca dha dengan zai. Innallaha la yazlimu. Yaz itu zai. Yazlimu lidah di dalam. Yang ni kita kena keluarkan lidah kita. Innallaha la tebalkan. Bukan yaz. Bunyi dia pun kita dah boleh bezakan lah. La yazlimu. Ya. Mithqala dzarrah. Sambung. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa min ladunhu ajran 'azima. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Yawma idhin yawaddu alladhina kafaru wa 'asawur rasul law tusawwa bihimul ard. Tanda merah boleh berhenti. Merah ni maksudnya Quran saya ni Quran ada color lah. Merah ni maksudnya bila kita berhenti sini tak perlu ulang, kita terus sambung. Wala yaktumunallah. Okay, baik, berhenti pada kalimah dad. Ni saya sebut banyak kali ni. Kita berhenti pada kalimah huruf dad. Jangan hilangkan huruf dad ini. Ramai yang berhenti dengan huruf ra. Lau tusawwa bihimul ar. Itu berhenti dengan ra.
Berarti dengan dot macam mana? Tutupkan rongga mulut kita dengan lidah kita. Bihimul ard. Tutupkan rongga mulut kita dengan lidah dinaikkan ke atas. Tepi lidah kita tempelkan dengan gusi tu. Maka jadilah dia huruf dot. Okey, huruf ra pun lidah juga. Makhraj dia lidah juga. Dia huruf dot pun lidah juga. Cuma tempat yang berbeza. Huruf ra hujung lidah. Huruf ra hujung lidah. Huruf dot ini tepi lidah. Dua-dua melibatkan lidah, ya. Sambung. Wala yaktumuna Allah haditha. Haditha. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah. La qalqalah huruf qaf. Qalqalah sughra di sini. La taqrabu. Dan huruf qaf ini dia ada satu sifat, nama dia isti'la. Sifat isti'la ni maksudnya dia tebal. Ya, bila kita qalqalahkan huruf qaf, maka kita kena ke arah baris atas dia. Jangan jangan taqrabu. Ataupun yang parah lagi, kita keluarkan taqrabu, kita tukarkan kepada huruf kaf, tak boleh. Kena huruf qaf, kena huruf qaf. Mesti taqrabu, bukannya taqrabu ataupun taqrabu, tak boleh. Sebab apa? Sebab itu dah kita tukarkan huruf dia. Kita dah tukarkan huruf. La taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. Tasilu berhenti dengan dua harakat di sini, ya. Hatta taghtasilu, dua harakat. Wa in kuntum marda aw ala safar. Wa in kuntum, nun mati bertemu dengan kaf. Tengok huruf kaf ni kat mana. Tengok huruf kaf dulu kat mana. Huruf kaf pangkal lidah. So kita kena rapatkan pangkal lidah kita dengan lelangit. Wa in dia akan bunyi ing. Jangan belakang sangat. Belakang sangat tu huruf qaf. Wa in itu huruf qaf. Yang ni in. Kuntum. Yang ni tak rapat. Gantungkan lidah kita. Kuntum. Ku muncungkan mulut kita. Nun kembali seperti asal. Ta baru muncung balik. Wa in kuntum. Okey. Seterusnya. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Minal gha, 4 harakat di sini kena panjang. Bila ada kening ni kena baca dengan 4 ataupun 5 harakat. Ghaiti, huruf ta tebalkan, ya. Ghaiti, walaupun makhraj dia sama dengan huruf ta, tetapi kita kena tebalkan huruf ta ni. Ghaiti, ti. So sebelum kita nak sebut, nak bunyikan ta tu, mulut kita bulatkan dulu. Ti baru kita tarik. Kalau ta, dia terus mulut kita ni kita dah tarikkan dia. Minal ghaiti. I tu mulut kita tu, i tu. Kalau ti tu kedudukan mulut kita tu sama dengan i, kan. Iti itu huruf ta. Kalau huruf ta, i, bila kita sebut i tu mulut kita akan lebar. Nak sebut ta tu kita kena bulatkan sikit. Kita kena kembalikan asal dia, kemudian baru sebut ta. Iti. Okey, boleh, InsyaAllah. Aula mastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu.
فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. Afuwan. Waw bersabdu jangan lama kita pegang dia. Contoh lama kita pegang macam mana? Afuwan. Lama kita pegang. Tak boleh. Kita pegang sekejap sahaja. Dan tanwin bagi atas selari dibaca dengan izhar. W-A-N. Afuwan ghafura. Baik, seterusnya. Ayat terakhir tu, Pak. Alam tara ilal ladzina utu. Okey, dua hukum berbeza di sini. U dan juga tu, dua hukum yang berbeza. Walaupun sama-sama panjang, iaitu dua harakat, tetapi dua hukum berbeza. Cuba sebutkan tuan-puan semua. Sebutkan. Dua hukum berbeza tu apakah hukum di sini? U dan juga tu ni. Okey, komen cepat-cepat. Komen cepat-cepat. Hukum apa yang ada pada kalimah utu? Bacaan sama panjang. Tetapi ya, nama hukum dia berbeza-beza. Puan Suraya, mad badal, mad asli. U mad badal, tu mad asli. Kena ingat. Ya, u tu mad badal, tu mad asli. U mad badal, tu mad asli. U mad badal. Kenapa mad badal? Sebab sebelum waw ada hamzah. Kalau mad asli sebelum waw, sebelum waw tu tak ada huruf hamzah, huruf selain hamzah, huruf ta ke selain hamzah. Itu beza dia antara mad badal dan juga mad asli, ya. Sambung. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitabi yashtaruna dhalalah. Yash, mulut kita seringai huruf shin. Yash, bukan yash, jangan muncungkan mulut kita. Sebut shin tak perlu muncung, hanya kita lebarkan sahaja, sama seperti kita sebut ya. Cuma bezanya ya dengan bezanya apa dia? Bezanya pada sifat je lah. Ya dengan shin ni makhraj yang sama tengah lidah. Ya, bukaan mulut kita bersama. Cuma sifat shin tu kena masukkan tafashi tu. Berhamburan. Yash yashtaruna dhalalah. Okey, sambung. Yashtaruna dhalalata wa yuriduna an tadillus sabil. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Selesai kita baca satu muka surat pada pagi ini. Jadi insya-Allah tuan-puan, untuk makluman tuan-puan kepada sahabat-sahabat yang baru bersama dengan saya pada pagi ini, ya, saya nak perkenalkan diri. Kami daripada Hilwan Madani, merupakan institusi ataupun kelas Al-Quran secara online dan juga secara offline. Dan kita buat live kita ini setiap hari Ahad. Setiap hari Ahad hingga hari Khamis, setengah jam sahaja, bermula daripada jam 7.30 pagi hingga jam 8 pagi. Ni dekat 8 pagi dah ni. Ya, jadi sahabat-sahabat yang mungkin tercari-cari ataupun nak cari bimbingan nak mengaji Al-Quran, yang ni saya baca hanya sekadar sepitah lalu disebabkan masa yang terhad, setengah jam sahaja. Jadi saya baca, kemudian kita kupas beberapa hukum-hukum tajwid, beberapa makhraj dan juga sifat-sifat huruf. Kita tak boleh nak detailkan, ya, kerana disebabkan masa. Jadi tuan-puan semua, kalau tuan-puan mungkin nak kami bimbing lagi, untuk kami bimbing, untuk kami, nampak tak yang saya pin tu? Siapa nampak tu? Ya, ada yang nampak ke? Untuk kami bimbing lagi ataupun untuk bersama dengan kami, kita ada buat, kita ada sekarang ni kita buat kelas tadarus secara online. Ya, kelas tadarus secara online. Ya, kelas tadarus secara online setiap hari. Tak miss. Kelas tadarus ni tak miss, setiap hari kita buat. Tapi secara online lah. Kelas private. Kita hanya ambil lebih kurang dalam kita ambil lebih kurang dalam 10 orang sahaja, baca selama 1 jam. Baca selama 1 jam paling kurang. Jadi kalau kita kira setiap hari kita baca
Dan setiap hari ni 5 muka surat. 5 muka surat kita baca. Dan dalam 4 bulan kita akan khatam sebanyak berapa kali? Kita akan khatam sebanyak 1 kali. 4 bulan 1 kali khatam, 4 bulan 1 kali khatam. Maka setahun kita akan khatam berapa? Kita akan khatam sebanyak 3 kali khatam lah. Kita akan khatam sebanyak 3 kali khatam Al-Quran. Setiap pagi lebih kurang sejam ataupun 45 minit hingga ke sejam. Jadi tuan-puan, kami nak tawarkan kepada tuan-puan, sebab apa kelebihan tadarus ni? Antara kelemahan kita ataupun kita rasa tak yakin dengan bacaan kita, kita takut bacaan kita ni, kita baca Quran takut ada salah. Maka di antara kelebihan tadarus ini, kita baca, ada orang yang mendengar kita baca. Bahkan kita ada juga guru yang membimbing, bukan tadarus inilah, maksudnya sama-sama kita tak. Ada satu guru yang akan membimbing anda semua, yang akan bimbing kita semua, kemudian dia akan betulkan yang mana yang silap. Dia akan betulkan. Maksudnya tadarus ni bukan hanya sekadar baca sahaja, sambil-sambil guru akan semak bacaan masing-masing. Bayaran dia macam mana pula ya? Bayaran dia satu hari ni, sebab kita sebut 30 hari kan, 30 hari, satu hari kita hanya ambil RM5 sahaja. RM5. Ringgit sahaja satu kali kelas. Bermakna 30 hari kita kali dengan 5 lah. Yuran bulanan 150 RM. 150 RM selama sebulan. Bukan 2 kali seminggu, bukan 3 kali seminggu, tetapi 30 hari sebulan. Makna kata 7 kali seminggu, 14 kali 2 minggu, 21 kali 3 minggu, 30 hari sebulan. Bermakna 30 kali kita bersama dengan kelas tersebut. Jadi yuran bulanan 150. So kepada mana-mana sahabat yang nak join kami bersama dengan kami dalam tadarus setiap pagi, biasa kita buat jam 8 pagi ataupun 8 suku hingga jam 9 pagi setiap hari. Ya, mungkin kalau yang kerja tak dapat lah. Tapi kalau yang tak ada masa, tak ada benda nak buat pagi-pagi, lepas kita khidmat untuk anak-anak, tak ada benda buat untuk pagi-pagi, boleh join kami, boleh join kelas setiap hari. Setiap hari kita bersama dengan Al-Quran. Setiap hari kita bersama dengan sahabat-sahabat membaca Al-Quran. 5 muka surat selama sejam. Ini juga salah satu tanda bagaimana kita nak istiqamah kan. Bulan Ramadan tak habis. Mungkin kita boleh istiqamah bulan Ramadan, tapi habis bulan Ramadan ni kadang-kadang susah kita nak istiqamah. Kalau kita buat jadual sendiri pun kadang-kadang kita kadang-kadang kita termiss. Tak apalah hari ni tak baca Quran sebagai contohnya. Tapi bila kita letakkan disiplin dengan bayaran yang kita letak ni, bila kita nak tinggalkan bacaan Al-Quran, kita rasa rugilah. Betul tak? Kita akan rasa rugi. Sebab apa? Sebab 150 aku bagi ni. Bukan kita nak berkira 150 tu. Maksudnya kita akan ada nilai kita, aku kena masuk juga. Biar padan, biar cukup dengan aku bayar. Betul tak? Itu sebagai disiplin kita lah. Di samping kita nak istiqamah dengan membaca Al-Quran. Bila ada kawan-kawan, kalau mungkin ada orang dia tak boleh nak baca, ada baca sangkut-sangkut, tak apa. Kerana kita terima semua. Ada yang tak mampu nak baca, ada yang gagap-gagap baca, ada yang sangkut-sangkut. So itu juga sebagai motivasi lah kepada kita bila ada suka ni. So tuan-puan, kepada yang, dan berita menariknya, mungkinlah kita rasa macam mana kelas tu kan buat macam mana kelas. Kita akan bagi satu kelas trial. Boleh masuk, isi borang kuning, isi borang biru. Nampak ke borang biru tu? Nampak borang biru? Kalau nampak borang biru, boleh tekan link di borang biru tu. Kemudian isi, kita akan bagi kelas percuma trial 1. Bagaimana nak rasa suasana kelas tu macam mana. Syok ke tak syok kelas tu. So boleh ni. Boleh isi beg biru tu, boleh isi beg biru. Kita akan bagi trial kelas percuma 1 hari, 1 sesi. Kemudian tuan rasa selesa, tuan rasa bermanfaat, rasa boleh go, maka boleh daftarkan kami. Yuran hanya senang 150 sahaja setiap hari selama sejam. Kita adakan tadarus tersebut, insya-Allah. Okey, baik, insya-Allah, mudah-mudahan ini sedikit banyak usaha kami. So kalau yang rasa tak mampu lagi nak bayar 150, jangan risau, kita ada kelas percuma setiap pagi bersama dengan saya. Cuma bila kita buat live semuka ni tak sempat kita nak kupaskan semuanya.
Ya, tak sempat kita nak kupas semuanya. Tapi tak apalah, daripada tak ada kita ada juga. So setiap pagi jam 7.30 pagi hingga jam 8 pagi bersama dengan saya daripada Ahad hingga hari Khamis. Hari ni hari Rabu, besok last, dan minggu depan ayat balik kita akan mulakan live ini, insya-Allah. Baik, terima kasih semua. Mudah-mudahan waktunya Ustaz tadarus tu, waktunya sekarang ni berlangsung 8.15 pagi hingga habislah. Bergantung kepada bacaan masing-masing. Kadang-kadang 9 pagi, ya, 9 pagi, kadang-kadang awal lagi, macam itulah. Ya, average dia kurang daripada sejam, kurang daripada sejam ataupun sejam. Kadang-kadang boleh lagi lebih. Ni setiap pagi dah ni. So kalau contohlah kita ni ada kerja contohnya kan, ada kerja, boleh kita rekod. Kita rekod dan kita masukkan dalam grup tu. Kita ada grup khusus. Okay, kita rekod, malam tu kita rekod. So contoh hari ni kita tak sempat nak pergi, so, ada ustazah mengajar contohnya kan. Kita boleh rekod dan kita rekod, kita hantar dalam grup. Sebab kelas kita ni buat secara, kita rekod kelas kita ni ada rakaman dia. So balik nanti kita boleh tengok ustazah ataupun ustaz yang akan memperdengarkan bacaan kita, dan kat mana salahnya, boleh rekod lagi. Dan kita boleh ulang kaji pula. Boleh ulang kaji pula sebab kita ada rakaman. Lepas saja habis live, habis kelas, kita akan hantar rakaman tersebut ke dalam grup. So tak ada yang termiss lah. Walaupun kita ada hal lain, tidak ada yang termiss setiap hari tu. Melainkan memang kita tak sempat. Itu saja. Okey, itu waktu dia. Jam 8 suku pagi hingga jam 9 pagi. Itu biasanya lah setiap hari. Kecuali cuti lah, macam raya hari tu kita cuti seminggu. Lepas tu kita qada balik bukannya cuti tu memang tak burn duit kita. Kita akan qada balik. Kalau contoh ada cuti umum contohnya, kita akan qada, esok dia tu kita akan baca 10 muka surat. Macam tu. Maksudnya setiap bulan kita akan pastikan, 5 muka surat tu, ataupun 4 bulan tu kita akan pastikan 1 kali khatam. Ya. Sebenarnya saya tengok dalam kitab Fathul Mu'in, makruh khatam Al-Quran lebih daripada 40 hari. 40 hari tuan-puan, 40 hari kalau kita tak khatam 1 kali, ulama kata makruh. Ni kita buat 4 bulan ni kan. 4 bulan ni. 40 hari makruh. Jadi kita seeloknya 40 hari sekali khatam. 40 hari sekali khatam. Lebih 40 hari hukumnya adalah makruh. Hukumnya makruh. So ini salah satu disiplin kita. Nak pastikan paling kurang pun tak boleh 40 hari. 4 bulan sekali khatam pun tak apalah. Jangan nak masuk Ramadan baru kita buka Quran kan. Lepas Ramadan tutup balik. Okey tuan-tuan, insya-Allah terima kasih semua yang bersama dengan saya pagi ini. Mudah-mudahan apa yang kita baca, kita kongsikan bersama dapat kita ambil manfaat. Insya-Allah kita jumpa lagi pada besok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.